mati dalam keadaan tengah memeluk Al-Quran. Dalam keadaan itulah maka tidak mustahil dia dibangkitkan nanti juga dalam pelukannya ada mushaf Al-Quran juga, kesayangannya. Secara tidak langsung kita katakan bahawa orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik ini, ialah anak-anak ni kan nak pergi tempat belajar, nak pergi tempat menuntut ilmu, meninggal baiklah. Tapi satu yang istimewa saya nak sebut, ada kata baginda Nabi, setiap orang akan dibangkitkan sama macam mana cara dia meninggal dunia. Macam mana cara dia mati, macam mana cara dia meninggal dunia, begitulah dia dibangkitkan kelak. Berbau harum, berbau wangi di sekitar kawasan bas tu. Malahan pemandu driver atau driver kepada van jenazah tu pun katanya sebelum ni pun tak pernah pengalaman dia mengurus atau bawa jenazah. Dia punya wangi tu tak dapat nak digambarkan. Ya, secara tidak langsung kita katakan bahawa orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang baik ini, ialah anak-anak ni kan nak pergi tempat belajar, nak pergi tempat menuntut ilmu, meninggal baiklah. Tapi satu yang istimewa saya nak sebut, ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Kata baginda Nabi, setiap orang akan dibangkitkan sama macam mana cara dia meninggal dunia. Macam mana cara dia mati, macam mana cara dia meninggal dunia, begitulah dia dibangkitkan kelak. Artinya kalau dia meninggal dunia dalam keadaan sedang ihram atau mungkin sedang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tu serangan jantung, rebah meninggal tengah tawaf, meninggal dunia tengah wukuf apa kan, maka dia meninggal, dia dibangkitkan nanti sambil bertalbiyah. Dibangkit pada mahsyar nanti ni sambil mulutnya tu bertalbiyah, labbaik Allahumma, mulia kemuliaan. Mati dalam keadaan tengah memeluk Al-Quran. Dalam keadaan itulah maka tidak mustahil dia dibangkitkan nanti juga dalam pelukannya ada mushaf Al-Quran juga, kesayangannya. Mati tengah karaoke, begitulah dia. Bangkit-bangkit itu betapa pun cinta padamu, meninggal. Lagu tak sampai chorus meninggal dah. Dia macam itulah gamak ceritanya. Kan? Kita bukan marah nak nyanyi tu nyanyilah, tapi satu dua lagu jadilah. Awak orang surau nyanyi sampai 6 habis CD sekeping dia seorang nyanyi. Buku karaoke tu dia seorang mantai. DJ tu menyapah dah, bukan sedap pun. Awak karaoke Jamban jadilah, bayar RM1 selagu kan. Dan sekarang mahal dah agak nak GST, CST semua ni. Tapi nak bagi tahunya ini kemuliaannya. Di zaman sahabat Nabi SAW dulu pun memang ada kalangan sahabat Nabi yang dia masuk ke dalam medan perang. Dia masuk di medan, bukan medan selera, medan perang lah, medan selera ni tuan-tuan, medan perang ni, tapi dalam keadaan bersungguh. Dia masuk tu dengan bersemangat. Orang lain kan 50-50, kan aku masuk ni tak balik, dia masuk dengan anak bini comel pula kan. Orang lain buat bini anak sekolah yuran tak balik, dia banyak mikir lah. Tapi dia, satu orang sahabat ni, dia masuk ke medan perang tanpa berfikir panjang. Rupanya apa sebab dia masuk tu, dia punya tarikan, yang attraction dia tu adalah, kata dia, aku ada bau wangi aku ada bau wangi ni dekat dalam ni tu, aku masuk tu. Bila dia masuk saja, dia bertempur, akhirnya dia gugur sebagai syuhada. Maka sahabat-sahabat menyaksikan kematiannya itu dalam keadaan badan dia penuh dengan tikam-tikaman oleh pihak musuh. Tapi yang menarik perhatian kita adalah, memang ada ke di dunia kita ni Tuhan izinkan bauan harum yang entah mana-mana datang ni tiba-tiba? Ya, jawabnya memang ada. Kalau Allah Ta'ala nak izin orang dapat mencium bauan harum, maka ini tidak mustahil bagi Allah. Samalah macam saudara-saudara kita di Palestin yang dihimpun dalam satu bilik, itu timbunan mayat semua. Tuan-tuan, mayat dengan darah-darah semua ni kan, meninggal berhari-hari. Dah, sebaliknya berbau harum. Sebab di kalangan mereka tu ada yang menghafal Quran. Jadi ini kemuliaan yang Allah Ta'ala nak tunjuklah di dunia lagi.
Maka kita yang tuan-tuan ni pun sama ni, nampak gaya siang malam baca Quran ni, nur lah, nampak ada nur ni. Kalau blackout ni saya ingat terang surau kita ni, terang ni, Al-Mu Waqi'ah ni tak tinggal. Tapi lagi banyak pada Waqi'ah tu WhatsApp. Dia bunyi lebih kurang Waqi'ah sama WhatsApp. InsyaAllah lah ya. Jadi kita doa lah ya, moga-moga kita pun direzekikan, pemergian kita pun pemergian yang didoakan, pemergian kita pemergian yang disebut-sebut oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebab dalam satu riwayat Nabi sendiri pernah mengiring satu jenazah, dan tiba-tiba Nabi sebut apa? Nabi kata wajabat. Apa maknanya? Nabi berulang kali menyebut jenazah tu lah. Nabi cakap kat jenazah tu, ini syurga ni, ini syurga, berhak ke atasnya syurga. Berkali-kali Nabi sebut ini syurga punya orang ni. Dan masalahnya yang sebut tu Nabi memang confirm lah kawan tu syurga. Sahabat pun tanya, ya Rasul, ni apa cerita ni? Bagaimana pula Tuan boleh berkata jenazah ni kan syurga masuknya nanti? Apa jawab Nabi SAW? Dengar baik-baik ya. Kadang kita ingat mungkin jawapan Nabi, oh dia ni tahajud tak pernah tinggal, puasa sunat Isnin Khamis, oh dia rajin bersedekah, ini wakaf bangsa banjir, Abang Viva tak sampai, dia sampai dulu. Mana kawasan bawah lorong, mana Ustaz Biliu, dia sampai dulu, dia liu pada Ustaz tu lagi, lagi awal ada. Dah. Apa kata Nabi? Ini jenazah syurga tempatnya, sebab ramai orang cakap dia baik. Rupanya testimoni ni, cakap-cakap orang sekeliling ni, agama kita mengambil kira. Kan ada orang dia lantaklah kira nak menyampah janji Tuhan sayang. Mana kau tahu? Tak boleh. Hidup ni mulut-mulut orang tu agama ambil kira. Ramai orang cakap dia baik. Maknanya kalau dia follower tu semua terbaik padu. Kat ruangan komen tu kan, terbaik, mantap Pak Abu, Masya Allah, insan soleh kan. Semua yang ahli syurga punya ayat lah semua tu. Dia dah, maknanya saya ingat tu kalau buat afundi tu, memang kalau zaman Mawi tu menang lah. Memang menang syurga lah, pasal dia menang undi lah. Ramai dia tengoklah yang saudari tu kan, yang nulis Quran tu kan, Malaysia sampai ke Brunei, Singapura semua berkongsi lah. Bagusnya Masya Allah, Tabarakallah kan? Walaupun yang Masya Allah tu pun Quran tak pernah pegang lagi. Kali tak akhir Ramadan 2 tahun lepas, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas pegang Quran, tertimbul di hati, tak boleh dah kena pegang Quran kat lepas ni, naik bas pegang Quran, dia kata sama je lah.